Jadi masalah sekarang, pertandingan ini ada buat bayaran berasaskan wang. Sekiranya berasaskan bayaran atau hadiah, para fuqaha berbeza pendapat mengenainya. Terdapat musabaqah ataupun pertandingan yang mematuhi syarat dan ada juga yang tidak mengetahui. Kesemua peserta membayar penyertaan dan bayaran itu dijadikan hadiah kepada pemenang, ya, bukan yang namanya daripada penyertaan yuran itu dijadikan hadiah yang menang, ya. Dah ada orang taja yuran itu berikan baju, makan minum, ya, peralatan, hadiah dah ada orang taja. Kalau diambil daripada yuran itu tak boleh. Kalau ada perjudian, na'udzubillah, tak boleh. Sebab itu JAKIM telah mengeluarkan garis panduan dalam menganjurkan pertandingan yang berdasarkan hadiah. Di antaranya ketiranya mestilah mengelakkan berlakunya eksploitasi, pertaruhan, nasib dan pembaziran.